Kan apa-apa dah cakap, Anggerik tu dia pejuang. Kan dia fighter. Dia fighter. Dia tak mau kalah je. Tu lah. Bila sifat tu, orang tengok ada sifat tu. Anggerik adalah seorang fighter yang tidak mahu kalah. Itulah kenyataan ringkas yang dikeluarkan penyanyi Amang Spring apabila beliau diminta oleh anaknya Amar Haikal untuk mengulas mengenai kemenangan Anggerik yang diangkat sebagai juara program Talk to My Manager musim kedua Ahad lalu. Menerusi potongan video live Amar Haikal yang dikongsikan di akaun TikTok Mama783 itu, Amang Spring menganggap Anggerik adalah seorang fighter yang mengejar peserta hebat lain daripada belakang dan tidak dapat dinafikan itu adalah rezeki Anggerik di mana pada malam tersebut calon juara utama iaitu Hussain mengalami sakit tekak yang sedikit mengganggu persembahan vokalnya. Anggerik tu berbisa. Yo. Apa komen pasal Anggerik? Kan apa-apa dah cakap, Anggerik tu dia pejuang. Kan dia fighter. Dia fighter. Dia tak mau kalah je. Tu lah. Bila sifat tu, orang tengok ada sifat tu. Masa depan dia kurang. Jadi semua jadi semangat. Semangat lah. Macam orang lumba lari. Orang lumba lari kan. Dia duduk belakang tapi tiba-tiba dia pecut. Jadi orang dengar penonton-penonton pun jadi semangat. Daripada orang ni duduk fokus pada yang nombor satu ni, tiba-tiba tengok yang belakang ni mengejar kan. Orang macam main bola. Ya. Jadi walaupun penyokong tu asalnya penyokong lain, tapi bila tengok ada budak kejar kat belakang, jadi semua boleh, Malaysia boleh. Dia macam tu lah. Tu sebenarnya Ada banyak masalah. kan Papa selalu komen Anggerik kan, dia tu pejuang, dia fighter. Macam Tok Ram cakap, Papa dulu masa JB. You are fighter. Awak ni fighter, walaupun lupa lirik apa, awak tetap teruskan, tak mampu kalah. Last kali final. Dalam kali nombor 4. Papa patut dah 2 kali keluar. Yo. Yang masa Ali Satai tak ingat lirik kan, patut dah keluar, tak keluar. Lepas tu yang lagu Chris, patut keluar, tak keluar. Mana fighter, orang tengok situ kita semangat, jadi orang semangat. Anggerik situ lah. Namun, Bang. rezeki di tangan Tuhan lah. dia kadang-kadang ada hari orang ni asalnya minggu pertama dia sedap, tapi Tuhan dah tentukan minggu akhir dia akan jadi tak sedap. Yo. Orang ni minggu pertama dia tak sedap, tapi Tuhan jadikan rezeki dia minggu akhir dia sedap. Tu rezeki. Kena tengok dia kat situ. Yo. Rezeki. Kan? Yo. Macam Hussein kita tengok kan. Sedap. Tiba-tiba minggu last dia sakit. Nampak? Tu rezeki. Kan? Semalam kan Datuk Safina komen kan. Walaupun awak sakit, kan? Awak kena lawan sakit awak tu. Nampak? Bila minggu last dia kurang sihat. Rezeki.